Bila emas harga turun, apa yang perlu buat? Adakah sebelum ni kalau kita beli emas dengan harga yang lebih tinggi, kita sedang rugi? Jadi tuan-puan, dekat sini saya nak kongsikan kepada tuan-puan apa tips yang tuan-puan perlu lakukan bila harga emas turun. Pertama sekali tuan-puan, bila turunnya harga emas bermaksud inilah waktu terbaik untuk tuan-puan tambah lebih banyak gram. Kerana seperti yang saya kongsikan sebelum ni tuan-puan, harga terbaik yang kita boleh dapat adalah dengan harga purata. Jadi, kalau sebelum ni tuan-puan dah konsisten menyimpan setiap bulan, walaupun berapa pun harga emas, kerana tuan-puan memang dah lakukan simpanan wajib setiap bulan dalam bentuk emas. Jadi, bila harga emas sedang turun, inilah waktu tuan-puan untuk dapatkan total purata yang paling rendah. Jadi, kalau tuan-puan ada lebihan simpanan yang memang tuan-puan tak usik 2 tahun ke atas, boleh terus alihkan dalam bentuk emas. Yang kedua tuan-puan, tiada istilah rugi bila mana tuan-puan dah beli harga yang mahal sebelum ni dan hari ni harga dah turun, tuan-puan rasa rugi. Tidak tuan-puan. Emas ni takkan rugi pertama sekali selagi mana tuan-puan tak jual. Selagi mana ia ada dalam tangan tuan-puan, ia masih belum rugi lagi kerana nilai emas akan meningkat. Yang kedua tuan-puan, kita tak pernah rugi kerana memang matlamat utama kita untuk menyimpan emas adalah untuk menyimpan 2 tahun ke atas. Jadi kalau sekadar 2-3 bulan, 4-5 bulan, setahun, masih belum untung, jangan khawatir tuan-puan. InsyaAllah, lepas 2 tahun tuan-puan akan mula nikmati keuntungan tersebut. Semoga manfaat. Share video ni dan siapa yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up di bawah. Juga saya bantu daftarkan akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.